Waktu tu Anwar suruh buat audit forensik lah apalah. Tiba-tiba hari ni kerajaan Anwar sendiri yang bail out Sapura. Hari ni cukup kecoh, geng. Kerajaan bail out syarikat Sapura Energy Berhad 1.1 bilion. Ada yang ungkit kata waktu debat dengan Datuk Seri Najib 2022 dulu, Datuk Seri Anwar lah paling lantang kritik cadangan Datuk Seri Najib supaya Petronas bail out Sapura, beli saham tanpa syarat. Waktu tu Anwar suruh buat audit forensik lah apalah. Tiba-tiba hari ni kerajaan Anwar sendiri yang bail out Sapura. Kalau kau tengok dekat media sosial ini, berkicap Anwar duk kena maki, duk kena hentam dengan pembangkang dalam isu Sapura Energy ni. Cuma sebelum kau nak tibai, kau jangan baca tajuk aje. Kau baca dulu isi dia macam mana. Kau baca kenyataan daripada PNB, kau baca kenyataan daripada Sapura sendiri. Kau dapat bezakan apa beza bail out dengan pelaburan strategik. 1.1 bilion yang kerajaan bagi pada Sapura ini tak pergi pada mana-mana shareholder dalam Sapura tu pun. 100% dana 1.1 bilion ini kerajaan suntik kepada Sapura Energy untuk bayar hutang dia kepada vendor-vendor tempatan ataupun SME dalam sektor oil and gas ni, ONG. Dia macam kerajaan bagi pinjaman lah dalam bentuk stok ataupun RCLS, Redeemable Convertible Loan Stocks, kita panggil RCLS. Lepas tu bila Sapura Energy ni dah okey balik, saham dia dah naik, kerajaan dapat untung. Kalau kau tengok pengumuman daripada Sapura Energy semalam, syarat yang dikena dalam perjanjian ataupun condition precedence di antara Sapura dengan Malaysia Development Holding ni, MDH, untuk Sapura dapat funding ni, Sapura dia kena bayar segala hutang kepada syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan oil and gas, dan juga semua vendor-vendor yang ada dekat Malaysia ni yang Sapura ada hutang tu. Maksudnya dana 1.1 bilion daripada kerajaan ini, Sapura tak boleh nak suka-suka hati guna pakai untuk bayar hutang lain, hutang dengan bank ke, bayar gaji top management ke, bayar dividen kepada shareholder ke, tak boleh. Dia kena bayar hutang pada vendor-vendor sahaja. Macam yang kita tahulah, dalam Sapura Energy ni ada lebih kurang 2,000 lebih vendor, dekat 60,000 bekerja. 80% daripada vendor Sapura Energy ni adalah syarikat Bumi Putra, orang Melayu kita. Kau bayangkan kalau Sapura ni ruyup, beribu-ribu syarikat-syarikat kecil SME ni, pekerja-pekerja Melayu beribu kata kesan. Kalau kau baca betul-betul, perkara ini dia bukan soal kerajaan nak selamatkan syarikat tu semata-mata, tapi kerajaan nak jaga ekosistem oil and gas negara kita. Sapura ni dia pemain utama sektor oil and gas dalam negara kita ni. Okey, sekarang ni pun Sapura Energy ni dia tengah buat apa orang panggil regularization plan. Dia nak keluar daripada status PN17 dalam Bursa Malaysia ni. Dulu tahun 2018, kau ingat tak, kerajaan pernah bail out Sapura ni 4 bilion. Tapi apa yang berlaku lepas kerajaan bail out? Apa yang berlaku pada Sapura ni? Sapura tetap juga duduk rugi. Berbilion duduk rugi. Dalam syarikat duduk tengah rugi pun, dalam keadaan syarikat duduk tengah rugi ni, gaji pengurusan tertinggi syarikat tetap maintain berjuta. Ratus ribu sehari, kau bayangkan. Dalam keadaan syarikat ada rugi ni, gaji top management beratus ribu satu hari, kau bayangkan. Okey, kerajaan terpaksa buat perkara ni sebab nak elak domino effect kepada sektor tenaga, pekerja-pekerja tempatan, dengan kontraktor Bumi Putra yang memang bergantung dengan Sapura ni.